Taruh. Akak nampak betul-betul ni. Akak Akak tengok betul-betul Ya. ni. Akak fokus kepada ni, akak tengok betul-betul. Ya. Abang akak. Tutup saja. Ya. Ya Allah. Ya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Allah. Ya. Akak betul-betul megang. Akak nampak tak? Akak nampak tak? Akak nampak tak, kat sini? Akak? Putih? Okey, kita panggil seorang pelanggan saya. Okey, nampak kita zoom sikit. Sebab apa kita nak tunjuk kepada pelanggan? Nampak tak? Nampak tak rambut dia, apa orang kata ada rambut. Sebab tu saya kata ini untuk perempuan, untuk lelaki. Kita tengok betul-betul. Kita tengok betul-betul, akak tengok betul-betul. Nempek kita, tutup terus. Wow. Akak harga tengah promo, akak tengok kat beg kuning akak. Nampak tak? Wow. Kalau nampak, komen nampak. Akak nampak tak, Akak? Komen nampak, Akak? Komen nampak. Ya. Nampak kalau komen nampak. Nampak tak nampak akak? Okey dah, terima kasih. Akak nampak tak nampak? Akak tengok. Dia guna nempek. Dia guna nempek. Ya, nempek ni memang bagus. Sebelumnya akak nempek ni akak ya. Ini kalau perempuan ni boleh dua cara. Dia boleh pakai bros. Dia memang akan bagus akak. Kalau perempuan dia boleh pakai bros. Nak nempek terus boleh juga, tak ada masalah. Nak tempelkan rambut terus tak ada masalah. Hasilnya akak pakai ni memang betul-betul megang. Memang betul-betul megang. Dia akan menutup. Ya, tak payah pakai bros boleh tak ada masalah. Harga tengah promo Akak nampak? Dia suka. Pakai nempek rambut. Jom kita nak sharekan kepada akak. Kalau lelaki berambut botak, nampak? Nampak tak? Rambut botak akak hanya perlu pakai nempek saja. Cara dia mudah. Tepek-tepek saja kakak. Dah pun tutup. Dah tutup dah. Tutup dah akak. Tak percaya. Ini saja. Tepek-tepek dah. Nampak tak? Betul-betul. Ini adalah penempek rambut. Akak cuci, kena air, dia akan tanggal akak. Tak ada masalah. Dia cuci, kena tanggal. Tak ada masalah. Yang dah grab, terima kasih. Yang dah grab, terima kasih. Masya Allah, tabarakallah.